Sebuah hidup kena start daripada mindset ataupun tindakan. Dia ada satu phrase ni, dia mengatakan, there were never poor people, only poor mindset. Kita sebenarnya tidak miskin harta, kita miskin minda, kita miskin pemikiran sebenarnya. Sebab tu kalau kita perasan kan, orang yang susah ni dia akan datang sekali dengan package lain-lain. Perasan tak? Aku tak nak cakap behavior apa dah, tapi kita akan perasan orang yang kaya dia akan datang dengan package behavior macam ni. Orang yang kurang kaya dia akan sekali datang dengan package macam ni. So sebenarnya in order untuk kalau kita nak berjaya, dia ada dua definisi lah berjaya ni. Ada orang dia indicate berjaya dia dengan kekayaan. Aku tak indicate macam tu, sebab kalau kau measure kejayaan tu adalah by duit, baik kita jual dadah, baik kita main judi, kan? So kita sebagai Islam kita tak boleh nak menjadikan kekayaan tu duit sebagai indikator semata. Tapi korang kena adjust korang punya mindset. Daripada segi psikologi pun nak ubah mindset ni ambil masa 1 hari je, 1 jam je, 1 minit je. Sebab dia akan twist otak kau terus macam tu untuk kau terus berubah. Kalau kau nak tahu sama ada kau ni berjaya ataupun tidak, engkau ni ada peluang untuk berjaya ataupun tidak, kau tengok 3 ciri-ciri ni. Ini adalah 3 ciri-ciri orang yang gagal. Satu adalah tidak mengaku salah. Okey? Dia tak pernah mengaku salah. Semua salah orang je. Salah ni, salah tu, salah ni, salah tu, semua salah orang. Semua salah orang. Semua salah orang. Contoh je. Yang kedua adalah dia sentiasa memberikan alasan. Bila dia datang lambat, dia cakap, oh kereta orang tu accident, nenek orang tu cross jalan, ada Pluto jatuh kat bumi, semua dia akan cakap macam tu. Dan yang ketiga paling celaka sekali tu apa? Adalah dia satu adalah dia bagi alasan. Satu dia tak mengaku salah. Yang ketiga dia tahu apa paling celaka? Dia menyalahkan orang lain. Itu paling celaka. So kalau korang ada 3 mindset ni, confirm korang tak akan berjaya. Confirm 100% jamin. Kerat jari dia lah. Kalau masih boleh berjaya kalau dia ada victim mindset tu.